Nama saya Hazim Marzuki, boleh panggil saya Hazim. Saya dah masuk tahun yang ke-9. So dah tahun yang ke-9 ni alhamdulillah, income yang tertinggi saya pernah capai ialah dalam 20k sebulan. Okay, apa yang Tuan Wah offer yang tak ada pada telco lain, sejujurnya saya tak ambil tahu sangat pasal telco lain. Tapi apa yang saya berpegang ialah Tuan Wah adalah antara telco yang dah 16 tahun beroperasi, dan saya nampak telco yang ada tak mampu bertahan seperti mana Tuan Wah. Jadi saya nampak kelebihan Tuan Wah dekat situ, company boleh bertahan dah 16 tahun dekat Malaysia. Untuk makluman yang daripada dulu saya jumpa Tuan Wah sampai sekarang, saya masih lagi bekerja dalam bidang architecture lah as a profession. Dan saya nampak Tuan Wah ni salah satu sumber income kedua yang saya boleh buat, dan menariknya Tuan Wah ni dia boleh bagi income yang pasif berterusan. Sebab itulah saya stick dengan Tuan Wah. Satu income yang kita dapat walaupun kita tak sempat buat dalam keadaan saya busy bekerja, income tu tetap dapat setiap bulan. Itu yang saya suka pasal Tuan Wah. Antara sebab utama saya pilih Tuan Wah adalah kerana dia ada satu kelebihan yang saya rasa sangat unik, iaitu income boleh diwarisi. Jadi itu antara salah satu sebab lah kenapa saya tertarik dengan Tuan Wah. Sebab saya rasa satu modul bisnes yang macam tu jarang kita jumpa. Kan boleh diwarisi itu adalah satu kekuatan dalam Tuan Wah. Okay, kalau selama ni kita pakai handphone kita tak pernah jadi satu aset yang kita boleh dapat income setiap bulan. Kali ni kita nak jadikan handphone kita sebagai satu aset yang boleh bagi kita income, extra income. Jadi siapa-siapa yang nak tahu boleh follow saya dan saya akan tunjuk cara dia. Saya Hazim Marzuki, #saya pilih Tuan Wah.